Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa pada suatu ketika beliau telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah pernah berlalu kepada Tuhan hari yang lebih dahsyat daripada hari peperangan Uhud?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya telah menanggung kesusahan yang dahsyat daripada kaummu. Peristiwa yang paling dahsyat yang saya telah terima daripada mereka ialah pada hari Aqabah, iaitu Taif. Saya telah perkenalkan diri saya kepada kedua orang Taif, iaitu Abdul Yalil bin Abdul Kulal, supaya mereka beriman dengan saya dan memberi bantuan kepada saya, dan supaya dia memberi izin kepada saya tinggal di Taif agar dapat saya menjalankan dakwah secara terbuka. Tetapi dia tidak menerima dakwah saya itu. Lalu saya pun berangkat pulang dari Taif dengan penuh susah hati. Apabila saya sampai di Qurmus Ta'alib, susah hati saya telah berkurangan. Maka saya pun mengangkat kepala saya, lalu saya nampak segumpal awan menaungi saya. Saya perhatikan, maka saya mendapati Jibril alaihissalam. Dia memanggil saya. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar kata-kata Tuhan, kata-kata kaum Tuhan kepada Tuhan, dan apa jawapan mereka kepada Tuhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah utuskan kepada Tuhan malaikat yang menguruskan gunung Ganam, supaya Tuhan perintahkannya melakukan apa sahaja yang Tuhan mahu terhadap mereka." Baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan cerita. Lantas malaikat gunung pun memanggil saya dan memberi salam kepada saya. Kemudian malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaum Tuhan kepada Tuhan, dan saya ialah malaikat yang bertanggungjawab terhadap gunung Ganam ini. Sesungguhnya Tuhan telah hantarkan saya kepada Tuhan, supaya Tuhan perintahkan apa-apa sahaja kepada saya, apa yang Tuhan inginkan. Sekiranya Tuhan ingin, saya lagakan dua bukit di Mekah, yakni Bukit Abu Qubais dan Bukit Ahmar, bersama mereka supaya mereka hancur di tengah-tengahnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam